Sebab tu pemuda lah, dia kena ingat terbinanya kekuatan hari ini. Tak kira lah pemuda ke apa, pemimpin yang ada ke, pemimpin yang baru ke. Pemimpin yang baru khususnya, dia kena ingat apa yang berada hari ini adalah jerih payah daripada pemimpin-pemimpin dan juga pemuda-pemuda, ahli-ahli dulu-dulu buat aja. Kita ni dulu ni, kalau nak ikut PAS ni, dari segi dia takbir Kelantan tu, sikit lagi lah Kedah nak boleh dah masa tu zaman tu, dan lagi dengan arwah Ustaz Fadil tu, sikit lagi lah. Tak silap beza 3 kursi ke 2 kursi lah kan. Masa tu kira pi mana ni bendera PAS saja. Tapi kita ni kalah dengan media. PAS cuma ada harakah kan, PAS ada harakah saja. Tapi UMNO ketika tu, BN, dia menguasai media, menguasai segala-galanya. TV3 pun hak depa, TV1, TV2 telah lah. Satu TV8 tak ada, TV9, TV Hijrah ni mana ada lagi. Noh, Bami noh, apa benda kan? Tak ada. Jadi yang ada yang ni, media ni yang main peranan. Apa yang mereka tak buat? Debat olok-olok, lepas tu putar balik fakta. Walhal kalau kita tengok pada sejarah Kelantan ketika tu, UMNO ambil balik dah sepenggai mai lepas tu dia raid balik dia raid terus daripada apa, Tuan Guru duduk apa secara muda lah masa tu, almarhum Tuan Guru Ni Aziz kan. Lepas depa pemuda bangun lawan dengan Datuk Asri Muda sebagai Presiden PAS yang ditolak oleh kepimpinan sebab dia pun dah jadi, dia nak bawa PAS duduk dalam BN lah, jadi UMNO lah. Dia tak bawa dah silibus PAS tu sendiri, doktrin dah dimasukkan kan. Maka pemuda-pemuda kita lawan ketika tu. Tokoh muda semua bangun, rakan pemuda lah membuahkan hasil. Dan Alhamdulillah ketika tu pun yang geng muda-muda ni bukan biasa-biasa. Zaman Tok Guru, zaman Tok almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, almarhum Ustaz Rundin,